Selama 20 tahun, kita telah diceritakan kisah yang sama. Sebuah keluarga 4 orang, sebuah rumah kuning terang di atas bukit, dunia lopak berlumpur dan keseronokan. Tetapi bagaimana jika versi rasmi keluarga Peppa hanyalah satu penipuan yang dirancang dengan teliti? Bagaimana jika bukan hanya 3 orang anak yang tinggal di rumah itu, tetapi 5 orang? Ia kedengaran mustahil, tetapi bukti itu jelas terpampang di depan mata kita. Adegan loteng tersembunyi yang tidak dibenarkan untuk dibincangkan, bayi-bayi yang hilang dari garis masa keluarga dan seorang saudara kembar perempuan yang tidak pernah dimaksudkan untuk dilihat oleh orang ramai. Hari ini, kita akan membuka bilik kebal keluarga Pig. Kita akan menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang penciptanya harap kita tidak akan pernah selesaikan. Daripada misteri tragis Oscar Pig kepada kehadiran menyeramkan si kembar jahat, inilah senarai penuh adik-beradik rahsia keluarga babi. Sebelum kita boleh bincangkan tentang bayi baru atau kembar tersembunyi, kita perlu kembali ke permulaan, kepada saudara yang mungkin telah wujud lama sebelum Peppa dilahirkan. Kenali Oscar Pig. Kebanyakan peminat pun tak pernah dengar namanya, tapi rancangan ini telah meninggalkan jejak digital yang mustahil untuk diabaikan. Petunjuk utama pertama tersembunyi jauh di dalam sebuah permainan komputer. Dalam episod buku Mummy Pig, Peppa dan George sedang bermain permainan komputer. Nampak macam detik biasa saja kan? Tapi cuba tengok papan markah itu. Kamu nampak nama-nama yang kita kenal, tapi di bahagian bawah sekali ada satu nama pengguna misteri, OOP. Peminat percaya ini bermaksud Oscar Pig, anak tengah yang hilang. Tapi macam mana nama dia boleh ada di situ? Kalau keluarga Pig hanya ada 2 orang anak, kenapa ada markah tinggi ketiga yang disimpan dalam komputer keluarga yang peribadi? Adakah Oscar pernah main permainan ini bertahun-tahun dulu? Adakah dia diam-diam turun ke bawah pada waktu malam untuk dapatkan semula gelarannya? Atau adakah animator secara tak sengaja tertinggal satu data yang membuktikan dia memang wujud? Seolah-olah komputer itu adalah kapsul masa, enggan membiarkan memori Oscar dipadamkan. Tapi, misteri tentang Oscar tidak terhenti pada markah tinggi sahaja. Ia berada di satu tempat yang tiada siapa dibenarkan masuk, iaitu loteng. Fikirkanlah. Rumah Peppa jelas ada loteng, tapi kita hampir tak pernah lihat keluarga itu naik ke atas. Dalam episod gangguan elektrik, lampu terpadam, menyebabkan rumah menjadi gelap gelita. Ayah biasa akan pergi ke kotak fuse yang biasanya terletak di garaj atau loteng. Tapi ayah Pig, dia tetap berada di situ. Keluarga itu bertindak seolah-olah tingkat atas tidak wujud. Ia seakan-akan mereka takut dengan apa atau siapa yang mungkin mereka jumpa bersembunyi di alang-alang bumbung. Adakah gangguan elektrik itu hanya masalah teknikal? Atau adakah ia Oscar, abang yang dilupakan, yang mengusik pendawaian dari tempat persembunyiannya yang rahsia? Bukti terakhir yang menolak teori Oscar ialah garis masa. Dalam episod Baby Bump, Peppa menonton rakaman keluarga dirinya sebagai bayi kecil. Dalam video itu, Mummy Pig sudah jelas hamil sekali lagi. Tapi inilah masalahnya. Jika anda kira-kira, bayi itu tidak mungkin George. George jauh lebih muda daripada Peppa. Jurangnya terlalu besar. Satu-satunya cara biologi itu masuk akal ialah jika ada seorang anak yang lahir di antara mereka. Seorang anak yang pada asalnya diberikan Mr. Dinosaur yang akan menjelaskan mengapa George sangat obses dan melindungi mainan itu. Ia bukan sekadar plastik. Ia adalah barang peninggalan daripada abang yang dia tidak pernah dibenarkan untuk jumpa. Sama ada Oscar disembunyikan, dilupakan atau dikeluarkan daripada rancangan itu, dia telah menjadi misteri keluarga Peppa Pig yang paling lama dan paling pelik. Jika Oscar Pig ialah abang yang dilupakan, maka adik-beradik kita yang seterusnya ialah yang sepatutnya tidak pernah dilihat langsung. Beberapa tahun lalu, satu poster promosi rasmi telah dikeluarkan yang menyebabkan peminat menjadi kecoh. Ia menunjukkan keluarga itu tersenyum di luar, tetapi jika anda lihat di tingkat bawah, ada satu wajah. Satu wajah anak babi kecil berwarna merah jambu yang kelihatan sama seperti Peppa, diam-diam memerhati keluarganya sendiri dari dalam. Internet telah memberikan pelbagai nama kepadanya. Poppy Pig, Olivia Pig atau hanya kembar jahat. Tetapi apapun nama yang anda panggil, dia adalah kecacatan dalam imej sempurna keluarga babi itu. Selama bertahun-tahun, peminat tertanya-tanya ke mana dia pergi. Kemudian muncul episod The Big Bill. Dalam episod ini, rumah lama dirobohkan dan sebuah rumah baru yang besar dibina di tempat yang sama. Tetapi perhatikan sesuatu. Mereka tidak berpindah lokasi. Mereka membina rumah baru betul-betul di atas tapak asas lama. Jika seseorang tinggal di dalam dinding atau ruang bawah tanah rumah lama itu, mereka tidak akan dipindahkan. Mereka akan terperangkap di dalamnya. Ini membawa kita kepada misteri katil 2 tingkat. Di rumah baru, Peppa mendapat bilik baru. Tetapi, atas sebab tertentu, dia masih mengekalkan katil 2 tingkat lama itu. George kini mempunyai biliknya sendiri. Jadi, kenapa Peppa perlukan 2 katil?
Lihat dengan lebih dekat pada katil bawah. Ia dilitupi sepenuhnya oleh langsir tebal dan berat. Kenapa langsir? Dalam rancangan kanak-kanak, anda hanya sembunyikan sesuatu jika ada rahsia di sebaliknya. Peminat percaya bahawa katil bawah itu bukan untuk tetamu. Ia adalah ruang khas untuk kembar tersebut. Pernahkah anda perasan bagaimana dalam episod seperti George Catches a Cold, Peppa bermula sebagai kakak yang manis dan penyayang, tetapi kemudian tiba-tiba menjadi seorang yang dingin, berperangai buruk dan mengadu tentang batuk adiknya. Bagaimana jika itu bukan seekor babi yang mengalami perubahan emosi? Bagaimana jika kembar itu bertukar tempat dengan Peppa ketika tiada siapa yang melihat? Ia mengubah tingkah laku Peppa daripada kelemahan watak kepada satu konspirasi gaib yang besar. Dan kemudian, semuanya berubah. Muncullah baby Evie. Tidak seperti Oscar atau si kembar, Evie tidak perlu bersembunyi. Dia tiba dengan pengumuman bergaya diraja. Tayangan khas di pawagam seluruh dunia dan lebih banyak barangan daripada seluruh ahli keluarga yang lain digabungkan. Tetapi ketibaannya bukan sekadar satu peristiwa yang menggembirakan. Ia adalah penghinaan paling besar kepada adik-beradik yang tersembunyi. Fikirkan tentang intro baru. Selama 2 dekad, Peppa telah mengatakan perkara yang sama. Ini adik lelaki saya, George. Ini adik lelaki saya, George. Tetapi sekarang, intro itu telah ditulis semula. Ini adik perempuan saya yang masih bayi, Evie. Ini bayi saya, adik perempuan Evie. Jika awak adalah kembar yang bersembunyi di belakang tirai atau Oscar yang memerhati dari loteng, bagaimana rasanya? Evie sedang mendapat kehidupan yang mereka tidak dapat. Dia dapat bilik bayi, dia dapat tawaran filem, dia dapat nama dalam kredit. Evie adalah adik pengganti. Dialah cara siri itu memperkenalkan anak ketiga tanpa perlu menjelaskan ke mana perginya dua yang lain. Malah George pun rasa tertekan. Dia telah menjadi anak bongsu keluarga selama 20 tahun, tiba-tiba dia jadi anak tengah. Dia telah diketepikan untuk versi dirinya yang lebih muda dan comel. Adakah obsesi George dengan dinosaurnya sebenarnya satu mekanisme penyesuaian kerana dia sedang digantikan sama seperti Oscar? Jika keluarga babi itu benar-benar mempunyai 5 orang anak, maka Peppa dan George tiba-tiba bukan lagi pusat alam semesta. Peppa telah menghabiskan 20 tahun sebagai wajah jenama itu, gadis poster untuk Muddy Puddles. Tetapi dengan kehadiran rasmi Evie dan Oscar Pig serta kembar misteri Peppa yang bersembunyi di balik bayang-bayang, ia meletakkan Peppa dalam kedudukan baru yang lucu. Dia bukan lagi anak sulung, dia kini ketua kepada seluruh pasukan. Dan George, si kecil George yang comel yang menyangka dia akan menjadi si bongsu selama-lamanya, kini tidak lagi. Dia tiba-tiba menjadi abang dan anak tengah yang keliru, yang tidak pasti sama ada dia patut mengajar Evie berjalan atau melindungi Encik Dinosaur daripada apa sahaja rahsia yang ditinggalkan oleh Oscar Pig. Jika anda masih tidak percaya ada 5 orang anak, mari kita lihat rumah dalam The Big Bill itu sekali lagi. Encik Bull memang banyak sifat, tetapi dia bukanlah pembina yang membazir. Rumah baru ini sangat besar, jauh lebih besar daripada keperluan sebuah keluarga 4 orang atau malah 5 orang. Kenapa ada katil loteng dengan bahagian bawah yang ditutup? Kenapa loteng itu kini menjadi sebuah bilik bersaiz penuh yang kita masih tidak dibenarkan melihat di dalamnya? Dan kenapa ada pejabat baru dengan komputer baru tepat pada masanya untuk nama pengguna OP kembali? Rumah itu bukan dibina untuk Peppa, George dan Evie. Ia dibina untuk satu skuad. Ia dibina dengan cukup banyak almari, sudut dan ruang tersembunyi untuk menempatkan sebuah keluarga yang dunia belum bersedia untuk melihatnya. Ia adalah sebuah rumah agam untuk yang diiktiraf secara rasmi dan sebuah kubu untuk yang dilupakan. Jadi, selepas melihat semua petunjuk yang tersembunyi di rumah Peppa, ia mula kelihatan seperti keluarga babi itu mungkin sebenarnya lebih besar daripada yang kita sangka. 5 orang anak, satu rumah, rahsia 20 tahun yang akhirnya mula terbongkar. Bukti ada pada papan markah, pantulan dan langsir katil 2 tingkat. Tetapi persoalan sebenar ialah kenapa rancangan itu menyembunyikan mereka? Adakah ibu bapa babi itu melindungi anak-anak mereka daripada sesuatu? Atau adakah mereka melindungi dunia daripada rahsia 5 beradik itu? Apa pendapat anda? Adakah Oscar Pig masih berada di luar sana? Atau adakah kembar jahat sebenarnya yang mengendalikan rancangan ini? Kongsikan teori paling liar anda di ruangan komen, saya baca semuanya. Dan saya ingin tahu jika anda telah nampak mana-mana adik-beradik lain yang kami terlepas pandang. Jika anda suka menyelidik misteri Peppa Pig dan membongkar rahsia yang cuba disembunyikan oleh kartun, tekan butang langgan dan sertai penyiasatan ini. Kita masih ada banyak lagi butiran tersembunyi untuk dicari dan anda pasti tidak mahu terlepas siasatan mendalam kami yang seterusnya tentang kebenaran di sebalik watak-watak ini. Seperti biasa, terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya.